Baru-baru ini tular satu video yang memaparkan Fatah Amin menyapu pelindung matahari pada tangan isteri tercintanya itu. Namun yang menarik perhatian ramai adalah apabila Fatah Amin mencium tangan isterinya selepas menyapu pelindung tersebut. Rata netizen teruja melihat video tersebut. Mereka juga mengatakan bahawa Fatah Amin semakin sweet selepas berkahwin dengan Amira Othman. Beza ia sapu sunscreen untuk bujang dan yang telah berumah tangga ni. Amboi Bang Long makin menjadi sweet dengan Kak Long ni. Fatimah Aisyah. Pada 14 September 2025, Fatah Amin sah menjadi suami kepada pelakon, penyanyi dan pengacara yang dikenali ramai iaitu Amira Othman dengan perkahwinan yang ditonton seluruh rakyat Malaysia secara langsung. Assalamualaikum. Mak, ini tak boleh ni. Saya akan tutup Fatah. Assalamualaikum. Saya tak akan biarkan awak duduk tengah-tengah. Awak duduk tepi. Assalamualaikum. Duduk tepi. Dia masih nak duduk tepi Fatah. Kenapa bawa baby wipes ni? Sebab kita nak wipe tangan awak. Oh, okey. pinjam. Tak apa, saya boleh wipekan. Tak apa, saya yang wipe kan. Tak apa. Awak wipe tangan Mira Acah. mesti tak sihat kan? Wipe tangan Acah. Mira kan mesti tak sihat. Sini. Bagi tu yang buat. Asal Fatah pilih. Okey. Saya Okey. ke- Pejam mata. Awak Okey, pilih. Fatah pejam mata. Pejam mata. Okey, cepat pejam mata dulu. Pejam mata betul-betul. Alik lalu hati tengok dosa. Kanan. Kiri. Tak payahlah tukar boleh dengar bunyi nafas Yuti tu. Kalau bunyi nafas kuat tu belah kiri. Okey. Sorry. Suami I mesti pilih. I nak pilih Yuti. Orang tengok. Fahamlah faktor umum Mira. Faham je. Apa betul? Tu mungkin Sekejap je. Sebab kadang-kadang bukanlah sebab kadang-kadang mak dia suka kalau kita Tak, pergi kenapa bekal awak peluk bawah. dengan dia? Kenapa Yuti kena peluk tangan Ya dia? Allah, memang tak perasan. Astaghfirullahalazim. Betul-betul tak perasan yang Yuti tengah pegang lengan Fatah. Okey, sikit lagi. Kamera pun zoom je. Bagus kamera dia memahami. Ha. Saya terima kasih kau asal Yuti. dia gelak Sweet kan tu. diorang Yuti kan? Sweet kan diorang? Macam ni. Tak boleh pegang guys rambut dia kalau dia dah set. Pegang sikit lah. Buat sendiri tau. Dia tak ada makeup artist. Boleh ni. Jen. Selit sikit je. Dia suruh tarik sikit daripada mata awak. Rambut tak boleh pegang babe. Kan betul? Janganlah. Tahulah itu perasaannya lelaki orang pegang rambut dia. Sama macam perasaan dia perempuan kena pegang oning dia. Faham? Terima kasih kerana memahami. Macam tu ke korang? Pasal apa dari kepala? Aduh, dia keluar masuk keluar. Sekarang pula saya tengok terjuntai-juntai tepi tu. Tolak rambut balon. Macam ni. Tarik rambut. Kita ada celery juice. Walaupun tangan Kak Long adalah tangan kedua yang paling pantas selepas baby, tapi saya boleh elak tangan dia. Nampak? Cuba buat. Sebab apa? Sebab apa dia kat awang? Saya tak payah bagi tahu jawapan. Dia dah Saya tahu. tahu, saya hafal lah. Okey korang. Fatah sayang Mira tak? Apa soalan tu? Laka. Kak Mira cover lagu. Duit lah dik. Sold out kita nyanyi. Orang suruh kita beli. Tak ada Dia suruh. Fatah memang suka minum ginger kan kalau Apa? Kau cakap bahasa apa ni? Take two. Astaghfirullahaladzim. Saya Kalau awak ni Kalau awak kat luar awak suka minum ginger kan? bahasa alien tu kata. Lepas tu dulu diam. Kenapa? Terus minum. Ya. Mana rasa sedap. Korang kena beli T3 kot. Turmeric juice. Tak tarik rambut. Tak ada best tak kahwin. Hush. Soalan tu memang kita tunggu dari tadi. Best tak kahwin Betul. Dia tanya awak. Saya kena tanya awak. Best tak kahwin.
Okay, Alhamdulillah, best. Best lah. Best lah. Apa yang best? Janganlah keluar frame. Apa yang best pasal kahwin? Apa dia ni nak dah jawab? blushing lah. Dia dah Aduh. blushing. Korang jangan bukan saya yang tanya, diorang yang tanya. Saya just baca balik soalan tu. Dia malu. Best tak kahwin? Uish.